Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita di majlis perasmian program patuh, di mana dalam program patuh ini ada 6 inisiatif. Tapi buat tahun yang pertama ini kita mulakan dengan 2 inisiatif ya. Inisiatif yang kita mulakan pada tahun ini ialah patuh di zon persinggahan lewat dan rawat, dan patuh di pasar basah ya. Manakala yang lain-lain ialah patuh di pasar raya, patuh di restoran ya, patuh di zon pelancongan dan sebagainya. Jadi di rehat dan rawat ini ada 20 ya buat kali yang permulaan ini dengan kerjasama rakan-rakan strategi kita seperti PLAS dan LLM. Kita bermula di zon tengah dan hari ini kita di kawasan rehat dan rawat arah selatan ya, di Seremban arah selatan. Jadi 20 buat permulaan di zon tengah, kemudian akan pergi ke zon utara dan zon selatan di ZPPE. Jadi ianya satu program untuk mendidik para pengguna dan juga peniaga berkenaan dengan kawalan sendiri untuk patuh ya kepada akta dan undang-undang, di masa yang sama mendidik juga pengguna berkenaan hak mereka di bawah undang-undang. Jadi kita ada beberapa akta yang diguna pakai di dalam program ini, terutamanya akta timbang sukan, akta perlindungan pengguna, akta kawalan harga dan entry pencabutan, akta perihal dagangan. Ini antara akta-akta yang di bawah kata bidang kuasa bahagian kuasa KPDN yang dikuatkuasakan oleh KPDN bersama dengan rakan-rakan strategi.